Hai semua, saya Nukman, wartawan daripada Studio TV PSS School. Hari ini, saya akan berbual dengan seorang guru yang telah menghasilkan satu studio rakaman di sekolah ini. Saya sangat teruja sebab sepanjang saya duduk di sekolah ini, tak pernah ada lagi bilik khas untuk aktiviti rakaman. Selamat tengah hari cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Boleh cikgu perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aulia binti Muhammad Khairi, merupakan guru praktikal daripada IPG Kampus Sultan Abdul Halim dan kini berpraktikal di Sekolah SK Sungai Lalang. Setahu saya, cikgu yang menghasilkan studio TV PSS School ni. Boleh cikgu jelaskan tak apa maksud TV PSS School ni? Okey, baiklah. Terima kasih Nukman. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan TV PSS ni sebenarnya adalah merupakan satu usaha dalam menyokong sekolah-sekolah untuk mewujudkan satu inovasi pusat sumber sekolah. Okey, dan ini juga salah satu langkah untuk sekolah dan juga pendidikan, kita punya pendidikan sendiri untuk wujudkan satu sokongan kepada PDP, pembelajaran abad ke-21. Jadi sebab itulah wujudnya adanya TV PSS ni. Macam tu. Kalau Nukman sendiri, Nukman pernah tak dengar istilah TV PSS? Ya. Pernah? Sebelum Nukman dengar kat mana? TikTok ke? TikTok. Boleh cikgu kongsi bagaimana boleh tercetusnya idea untuk buat studio TV PSS ni? Okey, baiklah, terima kasih. Bagus soalan. Okey, bagaimana boleh tercetusnya idea cikgu untuk buat studio TV PSS School ni? Yang pertama, cikgu buat ni sebab cikgu tengok sekolah SK Sungai Lalang ni pun tak ada lagi studio rakaman untuk yang khas untuk sekolah punya. Jadi sebab itulah cikgu wujudkan TV PSS ni. Dan yang ni juga sebagai kita menyambut seruan KPM lah untuk buat TV PSS School ni. Jadi macam, kamu tahu tak school tu maksudnya apa? Tak. School tu adalah singkatan daripada Sekolah Kebangsaan. U tu adalah unggul. Okay? Sungai Lalang. Yang tu yang dimaksudkan, nak kata sekolah Sungai Lalang ni adalah sekolah yang unggul lah. Jadi kita nak mencerminkan, nak wujudkan sekolah yang unggul. Mestilah kita nak sekolah kita dikenali, betul tak? Kan? Okey cikgu, soalan terakhir saya. Cikgu kan nak ada praktikal. Apakah harapan cikgu terhadap studio TV PSS School ni? Okey, baiklah, terima kasih. Okey, betul, saya dah nak habis praktikal. Tak lama dah, esok hari terakhir saya. Okey, harapan saya terhadap studio TV PSS School ni, saya mengharapkan agar walaupun nanti cikgu dah tak ada, cikgu harap kamu dan juga rakan-rakan kamu yang lain dengan ahli studio TV PSS ni boleh meneruskan perancangan cikgu, boleh teruskan usaha cikgu ni dalam membangunkan studio TV sekolah yang hebat lah. Macam sekarang kita baru mula. Jadi cikgu harap bila cikgu keluar nanti, cikgu akan nampak nama studio TV PSS School ni di merata tempat. Tak kisahlah di media sosial, mana tahu kan bila cikgu buka TikTok terus naik studio TV PSS School, muka Nukman ataupun muka kawan-kawan lain jadi wartawan. Dan cikgu mengharapkan juga agar bila adanya studio TV PSS School ni, dia dapat mengasah bakat murid-murid sekolah SK Sungai Lalang ni lah untuk menceburkan atau mendedahkan diri dalam bidang rakaman, dalam bidang penyuntingan video, dalam bidang kewartawanan macam ni. Baru kamu dapat bina keyakinan diri kamu, dan mana tahu satu hari nanti Nukman betul-betul jadi wartawan TV3 kan? Nak tak Nukman? Menarik tak idea tu? Menarik. Baiklah, setakat itu sahaja sisi temu bual ringkas berkaitan studio TV PSS School. Sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa tonton Studio TV PSS School.